パワーを信じて飛び込めばきっとつかめるさ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンキャリアSeperti yang diramalkan oleh saintis muda bintang alkemi, perkara buruk yang akan melanda dunia telah berlaku. Untuk mengelakkan dunia terus dilanda kemusnahan, pasukan keamanan GARD telah ditubuhkan secara sulit. Saintis muda bintang alkemi, Takayama Gamu, yang mempunyai kuasa Ultraman, telah dipilih menjadi anggota pasukan XIG. Tetapi musuh tetap menyerang silih berkala. Muncul satu lagi Ultraman. Adakah ia kawan ataupun lawan? Dia memang layak jadi ketua Falcon. Falcon 2-3, poin 105. Kita serang dia. Okey. Baiklah. Awak tak boleh lari. Kita dah. Biar saya ke depan. Baik. Jaga Sukamori. Ogawara cuba nak pergi ke depan. Baiklah. Dengar sini, Yoneda. Jaga sikit. Mana boleh. Tak guna. Baiklah, semua boleh balik ke penggalan sekarang. Hayashi, musuh di belakang. Giliran awak pula. Tak guna. Pesawat saya dah kena. Tak guna. Sekarang jaga. Ya. Tak guna. Pejuang 2 dan 3 ditembak 17 minit selepas latihan. Tak lama kemudian Falcon 2 dan 3 pula telah ditembak. Tinggal ketua pasukan saja lagi. Agaknya siapa akan menang? Kita bertaruh nak? Dah tentulah Casio. Casio? Saya pun pilih Casio. Saya pilih Yoneda. Kita bertaruh aiskrim. Sekarang awak dah tak boleh nak lari lagi. Yoneda, awak dah terperangkap. Mana awak nak lari?
Awak ni memang suka mendesak. Casio, kita tamatkan latihan. Takkanlah nak mengalah. Bukan begitu. Ada sesuatu di hadapan kita. Saya nampak sesuatu seperti mata di 752 J8. Apa bendanya tu? Biar saya analisa. Dia ketawa. Apa pula ni? Kenapa? Entah. Saya pun tak tahu. Tak ada sebarang pergerakan pun. Mungkin ini bukan benda hidup. Tak dapat dikenal pasti apa sebenarnya. Tapi ianya kelihatan seperti benda hidup. Apa maksud awak? Batu-batu terapung yang menuju ke arah kami. Apa yang kami mesti buat sekarang? Batu itu berterbangan sebab molekul mereka dikawal oleh satu kuasa yang ditetapkan. Kalau begitu, boleh awak pastikan apa bendanya? Sebenarnya, tak ada satu tenaga pun yang keluar dari mata tu. Tapi, mustahil untuk buat begitu tanpa teori fizik. Memang tak boleh. Ada baiknya mereka berpatah balik. Lagipun tak banyak yang kita tahu lagi. Fikirlah. Fikir cepat. Apa benda ni? Apa benda ni? Awak teruk. Memalukan. Betul tu. Awak asyik pakai pakaian yang sama je tiap hari kan? Awak ni pelik betul lah. Memang pelik. Cepat serang ke arah matanya. Berdasarkan dari analisa yang telah saya buat, mata itu sebenarnya terdiri daripada bahan-bahan molekul. Sebab itu, serangan ke atasnya mungkin efektif. Kita serang objek yang terletak di 752 J8. Apa? Kapten Satsumi. Pejuang Casio, pejuang Yoneda, cepat. Serang objek di 752 J8. Baik. Peluru pepandu itu tak membau kesan lah. Adakah serangan ini akan berjaya? Dah hilang. Pejuang Yoneda cedera di kakinya semasa mendarat. Dia berada di pusat rawatan, Tuan. Tapi laporannya belum keluar lagi. Kakinya patah, Tuan. Baiklah. Kenapa awak menggigil? Awak sebenarnya takut sebab itu awak suruh mereka serang. Suka. Sebenarnya saya tak faham. Puncanya, kewujudannya memang tak pernah dijangka. Kita tak dapat melihat bentuknya dengan jelas.
Tapi saya masih tak dapat nak mengesannya. Walaupun dah dianalisa. Tak kisahlah apa pun. Bila musuh di depan mata, kita terpaksa menentang. Itu adalah tugas kita. Jangan cari alasan. Saya tak peduli walau apa sekalipun benda tu. Cuma, satu saja saya nak ingatkan. Kalau awak takut, lebih baik awak undurkan diri. Tuan, betul ke kaki Tuan patah? Awak ke yang buat analisa tentang objek yang menyerupai mata tu? Awak ni... Sudah. Kecederaan saya sikit saja. Saya akan pulih dalam masa sebulan. Saya yang tersilap jangka. Harap maafkan saya, Tuan. Maafkan saya. Tak apa. Saya cedera semasa saya mendarat. Ini salah saya. Tapi saya nak tahu, objek mata tu apa sebenarnya? Kenapa awak suruh kami menyerang? Apa sebenarnya tujuan awak? Bangunlah. Kamu. Kau tak apa-apa ke? Kau ni mimpi ke? Tak adalah. Aku tak apa-apa. Nah, ini pelan alat kawalan sistem penerbangan. Macam mana? Kami berjaya buat sikit je. Agak susah jugalah. Kau ni memang hebat tau. Terima kasih. Apa tu? Ini. Bacalah. Gun Q. Gun Q? Nama surat khabar yang buat cerita tentang mata ni, TV pun dah siarkan. Macam-macam jenis raksasa sekarang ni kan? Takut betul lah. Kau tu memang penakut. Aduh, apa ni? Sakitlah. Kesian saya tengok dia. Kamu, dia nampak seperti terkejut. Yalah. Dah tentu dia masih lagi terkejut. Sebab dia masih lagi tak dapat fikirkan kelemahan musuh. Hei, kita bertaruh. Tengok sama ada dia boleh melawan atau tidak. Baiklah. Bagus, saya pilih dia menang. Saya pula... Dia pasti kalah. Benda tu tak boleh dianalisa secara biologi dan fizik. Ianya jelmaan. Jelmaan apa? Tapi hantu dan jelmaan adalah sesuatu yang logik. Itu betul. Hantu muncul bila roh tidak tenteram ataupun berdendam. Tapi katakanlah... Ups. Minta maaf ya. Tak apa. Katakanlah wujudnya hantu dan jelmaan tu dan kita pula masih gagal mengesan secara biologi dan fizikal. Tapi kita boleh faham tujuan tindakannya. Tujuan tindakannya? Kenapa awak suruh kami menyerang? Apa sebenarnya tujuan awak?
Tujuan tindakan? Saya dapat. Makoto, bawa kereta tak? Bawa. Hari ni aku ada tamu janji. Biarkan aku. Kamu. Ada data penting uji kaji geologi dari Markas Geo. Uji kaji markas Geo? Menurut uji kaji tu, ada kuasa magnet di bawah tanah. Ke Bandar Makuta tak jauh dari Gunung Yedo. Bandar Makuta? Komander, kamu hubungi kita. Komander, saya yang bertanggungjawab dalam bahagian geologi. Minta penduduk Makuta tinggalkan kediaman mereka sekarang. Dan kepung barang itu cepat. Terangkan sebabnya. Dulu saya risaukan matanya, sehinggakan saya lupa tentang fakta yang penting. Ianya mengenai peluru yang tenggelam tu. Sebab kita kena cari puncanya dahulu. Kita belum kenal lagi musuh kita. Tapi kalau peluru berpandu boleh masuk terus ke dalam tubuh musuh kita, kita boleh dapat puncanya. Kuasa magnet bergerak ke 205F2 yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Boleh tahu awak beritahu pada saya, apakah bahan-bahannya? Batu granat dan kerikil, serta bahan metalik di badannya. Malahan, ada bahan bakar dan letupan di bahagian dadanya. Sekarang saya faham. Hari itu memang dia mahu kita tembak dia. Sebab dia nak guna bahan letupan dan alat pelancar roket sebagai kuasa dia. Dia buat begitu bagi mendapat kuasa. Untuk musnahkannya, kita perlu serang bahagian yang disaluti metalik. Bahagian metalik? Memang benar. Bahan yang digunakan di bahagian metalik itu adalah hasil campuran batu batan. Jadi kalau ditembak di situ, tentu badannya akan hancur berkecai. Ya, betul. Baiklah. Pasukan kilat, bergerak. Sedia. Kita serang. Saya tak dapat kawal. Saya dah tak takut. Tak ada gunanya saya takutkan dia. Sedia dah. Saya dah dapat kawal.
kita masih tak dapat mengesan apakah kelemahan raksasa itu, tentu ramai penduduk Makuta akan terkorban. Saya faham. Tidak dinafikan, Gamung itu memang hebat. Sememangnya dia layak menjadi anggota XIG. Boleh saya duduk? Maaflah kalau saya mengganggu. Memang mula-mulanya saya takut. Awak yang musnahkan raksasa itu ya? Ya, Tuan dah boleh dah. Minggu depan saya dah boleh berlatih. Saya nak beritahu awak, masa tu saya pun risaukan tentang awak juga. Saya memang dah agak dah. Janganlah senyum macam tu. Tadi mereka ambil belanga. Siapa dia? Tu Mereka tu pasukan kru. Itulah cara mereka buat latihan. kru. Janganlah cakap macam tu masa mulut penuh. Pasukan kru tu tak pernah dapat kemalangan ke? Awak kagum ke tengok ketegasan mereka? Minggu depan kita akan berlatih bersama. Never cry, never eat,